Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Aina daripada wartawan Megafix TV PSS SMK Alam Megah. Saya berasa sangat berbesar hati dengan Puan Nurul Salawani kerana dapat sesi bertemu bual dengan saya pada hari ini yang bertemakan ilmu di hati teknologi memperkasa generasi. Sebelum kita memerlukan sesi temu bual, bolehkah Puan Salawani menceritakan tentang diri Puan Salawani? Okay, terima kasih saudara Aina. Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk ditemu bual pada hari ini. Saya Nurul Salawani binti Muhammad Nur yang telah berkhidmat di sekolah selama 9 tahun dan juga telah mengajar subjek reka bentuk dan teknologi. Dan sejak akhir-akhir ini ada bergiat aktif lah dengan bidang STEM. Baik, sebelum kita memerlukan, saya ada beberapa soalan untuk bertanya kepada cikgu. Yang pertama, apakah tajuk projek STEM yang telah Puan hasilkan? Okey, tajuk STEM yang telah dihasilkan, saya sebenarnya bersama dengan kumpulan murid, tim saya. Kami telah hasilkan produk Swirizer lah. Apa itu Swirizer? Swirizer tu produk yang berasaskan daripada kulit pisang. Swi tu kita ambil daripada sweet, kemanisan kan daripada pisang tu kan. Dan riser adalah daripada moisturizer lah, pelembap. Apa kaitan pisang ni dengan projek cikgu ni? Kita kan makan pisang hari-hari kan. Jadi kita makan isi je. Kulit pisang tu kita buang. Jadi kulit pisang tu kita come out dengan idea untuk hasilkan moisturizer pelembap kulit pisang. Jadi soalan yang seterusnya, apakah keunikan atau inovasi utama dalam projek Puan berbanding projek lain? Okey, keunikan. Kalau nak cerita berkenaan keunikan tu, kalau kita buat penyelidikan, produk yang kami hasilkan belum ada lagi lah di pasaran. Belum ada lagi siapa yang menciptanya kerana ia unik daripada kulit pisang. Kalau kita tengok daripada zaman dulu kan, ataupun orang-orang ada yang orang yang ni dan dia jaga kulit muka, kadang-kadang dia ambil kulit pisang ni dia letak je dekat muka. Kan dia letak je. Jadi daripada idea tu kan, kita why not kita come out dengan satu produk yang dah di upgrade maksudnya. So kita jadikan produk macam ni lah. Jadi komersial lah kan sikit kan dalam botol. So jadi pelembap kulit pisang Swirizer. Cikgu ada jual ke dekat pasaran ke mana-mana ke? Yang ni kita ada buka di sekolah lah dulu untuk peringkat awal. Mungkin akan lebih planningnya akan lebih lah kepada luar apabila kita sekarang ni tengah berusaha untuk dapatkan sijil daripada KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan juga ada juga beberapa ujian yang telah dijalankan di mana kita nak tengok dari segi kandungan lah, kandungan ni selamat ataupun tidak kepada kulit. Macam tu. Jadi nak cuba? Boleh cuba? Kita letak sikit, tengok tekstur dia dan bau macam mana. Boleh lembut tekstur dia. Cuba bau pisang. Ni Aina tahu tak ni pisang apa ni? Pisang masak. Ini pisang masak, betul. Kita guna kulit pisang yang masak sebab kalau kita guna pisang yang mentah, dia getah dia tu kan. Jadi kita guna pisang masak, tak kisah pelbagai jenis pisang boleh digunakan. Jadi melalui proses-proses ni lah, ada proses kan, kita libatkan STEM. Jadi ada sains, teknologi, engineering dengan mathematics. So jadi kita ada pelbagai proses, distillation, stabilization. So kita ada buatlah proses untuk hasilkan moisturizer ni. Dan bahan-bahan ni kita adalah bahan-bahan secret recipe kita panggil kan. Secret recipe untuk hasilkan kita punya moisturizer. Cikgu, soalan yang terakhir, apakah pencapaian projek Puan di peringkat antarabangsa? Pencapaian tu kalau kita tengok di sini ada pelbagai peringkat pencapaian. Yang paling ni 2024 lah. Pada 2024 tim kami telah memasuki peringkat negeri. Mini theater STEM di mana kat sini kita akan buat produk dan juga kita persembahkan dalam bentuk persembahan. Persembahan lakonan, nyanyian, mini teater kan. Dan kita alhamdulillah dapat merangkul Johan. Kalau kita tengok seterusnya, pencapaian yang terbesar daripada kumpulan kami adalah di peringkat antarabangsa pada tahun 2025. Di mana pada peringkat antarabangsa ni kita telah memenangi gold medal, telah bertanding dengan lebih kurang 22 buah negara lah antarabangsa. Alhamdulillah, saya rasa sangat berbesar hati dengan perkongsian Puan Salawani pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memajukan inspirasi pada warga sekolah dan juga yang bakal penonton. Saya akhiri dengan moto iaitu Lensa Megah Suara Generasi Digital Megafix TV PSS SMK Alam Megah. Sekian, terima kasih.